turbo cas. Okey, so macam ni spek asal dia. Maknanya kereta ni dia agak mendak sikit. Dia mendap sikit. Dia punya power dia tu dia mendap sikit. Kalau IFM ni dia ada dia punya power dia tu. Kalau VVT ni korang tahu lah, sistem penjimatan. Boleh. Kalau VTEC barulah sistem power. VTEC tu memang power. Kalau iVTEC, VVTi plus VTEC. Bermakna sistem VVT daripada Toyota masuk kat Honda. Honda dia dua terus. Sistem penjimatan dia ada, sistem power dia ada. Penjimatan, penjimatan ada, power ada. Itulah bagusnya Honda. Teknologi dia lah. Selain pada tu, kalau Honda, kalau model gearbox CVT, jangan tekan berdiri. Itu sahaja. Gearbox dia tahan. Jangan tekan berdiri. Okey, jom kita sambung balik untuk kereta ni. Kalau korang tengok condition dia punya cylinder head memang cantik. Sebab apa?